Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan daripada Zordak Motorsport Bangi. So, bila kereta ni sampai? Semalam. Okey, ni kereta ni X50 datang towing. Okey, ni case yang case pertama lah, betul tak Kam? Case pertama lah. Sebelum ni ada sebab lain lah kan. So, ni yang pertama, engine block dia pecah. Yang bukan disebabkan langgar air ke banjir, bukan. Tapi kita suspect kemungkinan lah kereta ni dah remap. Mungkin tuning tak berapa cantik. So korang boleh tengok, boleh nampak tak Agam? Dia punya enjin dalam tu pecah. Boleh nampak tak? Kita pasang lampu. Nampak tak? Mana dia? Situlah. Nampak tak blok dia pecah tu? Nampak tak? Nampak tak? Okey, situlah area situ pecah. Nanti kan kita akan turunkan enjin ni. Nanti kita akan shoot pula part tu, kita tengok kenapa sebenarnya, apa punca dia enjin dia pecah, blok dia pecah. Ni first time datang kat kita enjin pecah bukan sebab langgar banjir. Biasa kalau langgar banjir kita try start barulah blok pecah kan, sebab air tak boleh kompres ke apa. So ini air semua cukup lagi, coolant semua ada lagi, tapi tiba-tiba blow So datang sini kat Rodak untuk tukar enjin. Kita terpaksa tukar enjin. So enjin pun dah sampai. Mana enjin dia? Ni ke? Saya enjin dah sampai. Okey, tak apa. Nanti kita akan tunjukkan lepas enjin ni keluar dan proses dia kita tunjukkan. Okey, itu saja daripada saya. Wan Zordak Motorsport Bangi. Assalamualaikum.